Hari ni kita nak masak masakan kampung, iaitu ikan masak cuka. Walaupun nampak macam simple je, tapi kalau korang makan dengan nasi putih panas-panas, lepas tu korang makan sekali dengan sambal belacan yang pedas, serius korang makan lebih daripada satu pinggan. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Untuk masak hari ni saya pakai banyak barang-barang macam papan pemotong, pinggan, mangkuk, semua saya beli dekat Eco Shop. Nanti kita explore lagi barang apa yang ada dekat Eco Shop. Kita masak dulu. Untuk ikan korang boleh pakai ikan apa-apa pun, tenggiri boleh, tongkol boleh, ataupun ikan kembung. Korang lumur dengan kunyit dan juga garam. Lepas tu korang goreng sampailah dia garing. Bila dah garing elok, korang boleh angkat dan ketepikan. Guna minyak yang sama, kita masukkan 1 sudu biji sawi, 2 batang serai yang telah dititik, tumis sampai naik bau. Sebelum kita masukkan 8 bawang ros, 5 ulas bawang putih, 2 inci halia yang dihiris, 4 tangkai cili besar yang dihiris, 3 tangkai cili padi dan juga dalam 2 inci belacan. Kita goreng sampai layu sekejap sebelum korang masukkan 2 cawan air. Kalau nak kuah lebih boleh lebihkan. Lepas tu korang masukkan setengah cawan cuka makan, sedikit garam, 1 sudu gula bagi nak balance rasa dia, dan juga sedikit perasa. Kita sambung renihkan dia dulu sebelum kita masukkan timun yang telah dipotong macam ni, dan juga kita masukkan ikan yang telah kita goreng garing tadi. Kemudian korang boleh renihkan sekejap. Untuk mak-mak yang suka masak tapi nak berjimat, mana lagi korang nak pergi kalau bukan Eco Shop. Dekat Eco Shop ni macam-macam boleh beli. Bukan sekadar mangkuk-mangkuk yang cantik macam ni, tapi korang boleh beli sudip, pinggan mangkuk, tuala, barang-barang masakan macam serbuk kunyit, ataupun korang rasa macam nak goreng ayam malam ni, korang boleh beli juga tepung goreng ayam dekat Eco Shop. Lepas kita masak-masak, masih nak kemas-kemas kan, bahan pencuci macam sabun, pencuci lantai semua ada kat sini. Saya beli dalam 10 ke 11 barang macam tu. Total kesemuanya dalam RM30 lebih saja. Memang jimat. Selesai Eco Shop, kita sambung buat sambal belacan pula. Korang masukkan 8 tangkai cili padi, 4 tangkai cili besar. Kemudian korang boleh masukkan 5 biji limau kasuri. Korang buang biji siap-siap. Kalau masuk biji nanti dipahit. Lepas tu kita masukkan dalam 2 inci belacan yang telah dibakar, dan juga sedikit saja pes asam jawa. Kemudian korang boleh masukkan air yang telah ditapis atau air mineral. Masukkan sikit saja. Lepas dah kisar baru teringat kena masukkan gula, sedikit garam. Kemudian korang sambung kisarkan kita punya sambal belacan. Kemudian bolehlah korang makan dengan ikan masak cuka tadi, dan juga ulam-ulaman. Simple je, selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.